Assalamualaikum, nama saya Dia Balqis binti Muhammad Aizat. Saya pelajar tingkatan 3 daripada SMK Permaisuri Nur Zahirah. Assalamualaikum, nama saya Al-Zahra binti Ibrahim. Saya pelajar tingkatan 3 dari SMK Permaisuri Nur Zahirah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafuzah Hakim bin Muhammad Naim. Saya pelajar tingkatan 3 dari SMK Permaisuri Nur Zahirah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Zaidi. Saya pelajar tingkatan 3 daripada SMK Permaisuri Nur Zahirah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dani Izani bin Muhammad Fakri. Saya pelajar tingkatan 3 dari SMK Permaisuri Nur Zahirah. Meningkatkan kesuburan tanah. Gabungan pandai yang kaya dengan serbatan organik dan ajinomoto yang mengandungi unsur nitrogen daripada MSG boleh membantu pertumbuhan mikroorganisma tanah dan kesuburan semula jadi. Menghasilkan baja organik unsur alam. Mencipta baja daripada bahan semula jadi, pandan dan bahan dapur terpakai iaitu ajinomoto yang boleh membantu mengurangkan penggunaan baja kimia. Bahan-bahan yang diperlukan ialah air ajinomoto, air pandan dan botol kosong. Proses pembuatan air pandan. 1. Gunting daun pandan satu persatu hingga menjadi botol yang kecil. Lalu masukkan ke dalam blender untuk dikisar. Kemudian, kisarkan bahan tersebut hingga sebati bersama. Akhir sekali, kita tapiskan hasil blender campuran antara pandan dan air. Lalu, masukkan ke dalam botol. Proses pembuatan air ajinomoto. Yang pertama, masukkan beberapa sudu kecil ajinomoto ke dalam botol. Dua, campurkan antara air dan ajinomoto bersama ke dalam botol. Dan goncangkan campuran antara air pandan dan air ajinomoto. Maka, terhasillah air pandan dan air ajinomoto. Apakah kamu tahu, pandan fertilizer spray terdapat pelbagai manfaat? Antaranya, dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kerana mengandungi asid organik seperti asid asetat yang membantu merangsang pertumbuhan akar, batang, daun, bunga dan buah. Selain itu juga dapat meningkatkan kualiti buah dan hasil tanaman dengan meningkatkan kesuburan tanah dan ketersediaan nutrien. Di samping itu, membantu menstabilkan pH tanah dan meningkatkan kualiti tanah secara keseluruhan. Bukan itu sahaja, namun masih banyak manfaat pandan fertilizer spray. Sekarang, saya akan menunjukkan cara penggunaan pandan fertilizer spray. Cara menggunakannya sangat mudah, hanya spray pada batang dan daun pokok setiap pagi dan petang. Kita juga dapat menggunakan teknik mencurahkan air campuran tersebut ke tanah bagi penyerapan pada akar. Kos yang diperlukan hanya RM2.70 sahaja. Pandan fertilizer spray merupakan pilihan yang sangat baik bagi petani dan pekebun yang ingin meningkatkan hasil tanaman secara semula jadi dan berkesan. Dengan kandungan organik yang membesar alam, ia bukan sahaja menyuburkan tanah dan tanaman, tetapi juga membantu melindungi daripada penyakit dan haiwan perosak. Penggunaan secara konsisten dan mengikut panduan akan memberi impak positif kepada kesuburan tanah dan produktiviti tanaman anda.